menentang Young Tigers. Iya. Kasih Riana Dafira, Fatin Syahida Azmi, Isabella Safia dan juga Patricia Faliha, Wahida, Nur Syafinas, Azza Harniza, Nurin Batrisya, Risa Kawai, Nurju Kalisha, Zari Sofia Mayukono, Nur Nasuha Nasha. Sementara pasukan KLFA bariskan 3 pemain bawah 20 dan 2 pemain import. Jadi berikan tumpuan. Perlawanan sudah pun dimulakan. Cuba mencari Azza Harniza. Kurang cemas. Hilang. Kalau dilihat KLFA terus letak 5. Formasi mereka terus bertukar menjadi 5-4-1. Lambungan. Lepas terus. Bagaimana Kasih Riana masuk dalam kotak penalti, ada satu asakan. Satu tolakan gol untuk Young Tigers. Mudah saya kira gerakan itu. Tapi ada asakan yang cuba dilakukan oleh pemain KLFA. Lambungan yang baik ke belakang pemain pertahanan pasukan KLFA. Pasukan Young Tigers. Syakawai cuba mencari Jukalisha, dipintas oleh Fatin, tapi ini berbahaya. Tandukan ke belakang tak jadi. Patricia Faliha diasat dari belakang dan sepakan penalti. Kad merah. Wow, kad merah dikeluarkan. Patricia Faliha yang akan mengambil sepakan ini sendiri. Bagaimana masuk mudah. 2-0. Young Tigers memimpin perlawanan. Tengah saja yang dicari oleh Patricia Faliha. Dan kerakyatan ini yang dirakamkan. Ini itu dia ulang tayang. 2-0 Young Tigers. Medina. Dapat Medina. Lepas. Ini Patricia Faliha cuba dikejar Syafinas. Patricia masuk dalam kotak penalti. Satu rempatan dari Patricia Faliha diselamatkan oleh Rozaini. 1 lawan 1. Lambung terus ke depan. Tandukan tak jauh. Aju Kalisha, ada satu lambungan terkena tiang. Satu percubaan yang cukup berkualiti. Tapi bola masih dalam permainan. Cari Putri Mia. Ada lambungan yang cuba dilakukan, tak offside Isabella. Ada Nur Syafinas di belakang tadi. Sementara di hujung ada Patricia Faliha. Satu hantaran lintang. Dibaca baik oleh Rozaini. Flick dari Mayukono. Bertembung tadi Afrina dan juga Azza Haniza. Mayukono, lambungan untuk Jukalisha. Ini peluang untuk KLFA untuk mendapatkan gol pertama, tapi diselamatkan. What a save dari Putri Aina. Putri Mia, Azara dan Patricia. Tolakan baik dari Patricia. Ini Kasih Riana untuk gol yang ketiga. Gagal. Belum lagi. Peluang yang cukup baik ini dipersia-siakan. 11 masuk, 25 keluar. Jadi kita tunggu pengumuman lah kejap lagi. Sementara perlawanan masih lagi berjalan. Ini Isabella. Ada larian ke depan Patricia Faliha. Jadi dia tinggalkan untuk Kasih Riana. Terkena palang. Isrina Syasha, pemain under 20 untuk KLFA. Tapi ayo berikan tumpuan. Nur Nasuha, bagaimana satu rembatan. Dan itu dia. Rembatan sepakan percuma itu ditampan oleh Putri Aina. Dan Jukalisha. Bola tampanan Putri Aina. Lihat.
Jambatan dari Jukalisha. Tampan ke depan jatuh dan Jukalisha tinggal tolak saja bola itu. Gol keempat. Kuala Lumpur FA dijaringkan oleh nombor 17. Saya kira sekali lagi Nur Nasuha. Bagaimana kali ini satu rebatan terus terkena palang. Oh, tandukan ke belakang. Bahaya untuk yang Tigres. Ya, lihat sudah saya katakan Jukalisha. Pemain ini ada keupayaan untuk melakukan satu hantaran lintang. Bagaimana? Oh, pintu sudah pun terbuka. Putri Aina. Oh, larian ke depan dari Amisha. Dia berhadapan dengan Zahri Sofia. Cuba untuk menarik bola. Tak dapat. Dah masuk ke dalam perkataan melati. Ada kasih Riana. Bagaimana percubaan yang terus saja dilakukan oleh Amisha. Ada Azara. Dan 3 pemain KL yang menjaga. Oh. Dan itu sepakan yang terakhir. Percubaan dari Putri Mia Alicia Kuala Lumpur FA 1 untuk menoktahkan kemenangan sulung pada pasukan Young Tigres. 3 mata pertama untuk pasukan Young Tigres. Dan tuan-tuan dan puan, keputusan akhir dari stadium MPAJ di panan perdana ini. KLFA 1, Young Tigres 2. Kita jumpa lagi di masa yang akan datang. Ingat, tiada ruang untuk keganasan dalam bola sepak. Jumpa dan jumpa lagi. Selamat petang. Assalamualaikum. Okey, kasih Tania. Star of the match. So, apa perasaan? Dan saya gembira dapat skor gol, dapat bantu walaupun main saya agak teruk sedikit, tapi saya tak bangga dengan tim dan dapat alhamdulillah dapat star of the match. Okey, ni kemenangan pertama yang Tigres kan. So, apa harapan untuk lawan akan Harapan datang? saya harap Tigres dapat lagi meningkatkan prestasi, lebih menang, confident lebih tinggi, performance makin naik dan harap dapat banyak lagi jaringkan gol dan menang. Alright, okey. Terima kasih.